Di dalam buku Minda Strategi ini ada satu kajian kes berkenaan dengan 3 peperangan terawal yang telah diharungi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Peperangan Badar, peperangan Uhud dan peperangan Khandaq. Yang menariknya di dalam ketiga-tiga peperangan ini ada 3 strategi yang berbeza yang telah diguna pakai oleh Rasulullah SAW. Dalam peperangan Badar, mereka telah memilih lokasi yang dekat dengan sumber air dan ini memberi kelebihan kepada umat Islam. Dalam peperangan Uhud pula, Rasulullah SAW telah meletakkan pasukan pemanah di atas bukit yang tinggi dan ini memberikan kelebihan kepada mereka untuk memanah musuh yang datang menyerang. Hanya apabila pasukan pemanah ini turun ke bawah untuk merebut rampasan perang, barulah pasukan berkuda Quraisy dapat mengalahkan mereka dan ini telah memberi kesan kepada umat Islam. Dalam peperangan ketiga iaitu peperangan Khandaq, parit telah digali di sekitar Madinah untuk menghalang musuh daripada menyerang. Ini merupakan teknik yang berasal daripada Farsi dan disebabkan ianya bersesuaian dengan keadaan Madinah, maka Rasulullah telah menerima pakai kaedah ini. Jadi ini menunjukkan bahawa kita perlu ada strategi, kita kena laksanakan strategi dan kita kena berdisiplin dalam melaksanakan strategi untuk mencapai matlamat kita. Walaupun hasilnya ditetapkan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berusaha dan jika dalam peperangan pun ada strategi, sudah tentu dalam perniagaan kita juga perlu ada strategi. Kita tidak boleh biarkan nasib perniagaan kita ditentukan oleh pasaran. Kita tidak boleh menerima apa sahaja yang berlaku tanpa merancang dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi inilah pentingnya setiap perniagaan perlu ada strategi yang mantap yang dilaksanakan dengan penuh disiplin.